Okey, Assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak ada satu projek sikit. Nak pasang anti-fog dekat aku punya visor ni. Memandangkan sekarang pun dah musim hujan dan siapa yang pakai full face dia akan tahu, dia akan masalah dia akan berkabus dekat bahagian ni. Cara penyelesaiannya, okay, aku akan pasang ni lah. Filem khas untuk cegah dia bagi tak berkabus lah. Okay, kita akan unboxing sekejap lagi. Okay, brand apa ni? Brand Motowolf yang aku beli daripada Shopee lah. Harga lebih kurang dalam 25 ke 26 macam tu lah. Alright, nanti kita unboxing. Okay, Motowolf. Okay, dia punya packaging pun nampak premium jugalah. So dia ada bagi kain untuk lap dan juga dia punya alkohol ni. Yang ni untuk bahagian kita tampal kat bahagian depan sebelum kita nak tampal yang filem ni lah. Jadi kalau macam aku akan tampal yang ni dekat ni lah. Kalau setengah dalam video dia akan cabut dulu kan. Macam aku nak tengok senang nak budget dia punya space pandangan gitu lah. Biasanya aku takkan cabut lah. Aku akan buat macam ni dulu baru aku pasang. So dia ada stiker bahagian ni lah. Yang ni mesti hadap ke dalam lah dia punya yang corak tu. Pastikan dia betul-betul center lah. Alright. Okay, pastikan dia betul-betul center. Okay, agak-agak lah. Okay, bila macam ni, okay, baru aku akan buka helmet dulu lah. Kalau boleh lap dulu lah. Lap dulu bahagian dalam ni lah dengan kain. Kalau rasa bersih, tak perlu lap lah. Okay, bahagian ni dia ada dia punya marking lah. Jadi pastikan masa nak isi tu, so yang marking ni dia akan sama dengan marking yang tu lah. So dia akan sama. Marking yang ini, dia ada satu marking. Okay, bahagian merah ni adalah bahagian dalam lah. So bahagian gam dia. Alright, pastikan dia betul-betul berada dengan marking yang diberi. Okay, betul baru tampal. Jaga sebab gam dia ni memang sangat-sangat kuat. Okay, lepas tu boleh tarik keluar ini. Alright. Dan boleh cabut yang ini. So dah nampak macam ni lah. Ini daripada dalam. Tak nampak ke tidak. So ni daripada luar dan ni daripada dalam lah. So dah nampak clean lah. Alright, itu sahaja. Okay, info tambahan . Okay, pastikan kalau bila tampal tu biar dia ada space sikit. Supaya nanti kalau dia terlalu rapat, kita nak buka tak boleh . So biar ada space sikit kat bahagian bawah tu. Oh sorry, bahagian atas. Mesti ada space, sedikit space lah. Agak-agak lah. So kalau dia terlalu rapat nanti kita nak buka tak boleh. Dia akan kena dekat bahagian getah. Itu saja. Okay, so kalau video ni bermanfaat, jangan lupa share, like and subscribe. Nice.